siap ni, ikat-ikat ada belaka kipas-kipas. Nah, macam duduk dalam kukusan. Nah, jadi bila dilancarkan lepas pada sebelum menjawab soalan, derma kutipannya berjumlah 62,000. Nampak orang duduk. Nampak? Malam esoknya di Pulau Pinang dekat Kubang Seman, daerah Permatang Paut. Masjid kecil, besar masjid kita ni. Kutipan RM50,000. Jadi malam ni bukan kita nak lawang dia. Dia nak beri semangat saja dalam menderma. Tak wajib bagi pun. Cuma yakinlah. Nabi kata, ma yang kusumalu min sadaqah. Tidak akan jadi kurang duit kamu dengan sebab kamu sedekah. Bahkan bertambah banyak. Kadang-kadang Allah tambahkan duit kita dengan sedekah duit, kadang-kadang tambah umur. Dan yang paling kita yakin, ampun dosa dan dapat pahala dan barakah daripada Allah. Sambil-sambil kita menderma, sambil-sambil kita tengok soalan orang atau baik. Saya ada seorang abang. Abang saya ajak saya buka kedai bersama. Abang saya buat seorang lagi, buat keluar modal, kami berkongsi. Lepas 2 tahun abang saya sudah jelas dah modal yang dipinjam tu macam mana. Biasanya orang berkongsi setahun sekali sudah bahagi. Ni bonus dan gaji dia bagi, duit keuntungan tak bagi. Akhirnya saya berhenti kerja, barulah duit saya abang baru bagi. Macam mana? Rasa tak, tapi saya tak puas hati kerana barang di kedai tak bagi satu pun. Macam mana? Baik. Abang kita, kawan kita ajak kita berkongsi buat meniaga. Modal sama-sama, dia RM50,000, kita RM50,000. Dan kita turut bekerja. Contohnya jadi pengurus kedai tu. Bila dah berlangsung perniagaan, dia bagi kita gaji kita tahap kerja saja. Keuntungan tak bagi. Dengar molek. Ini silap kita. Kerana patutnya dalam share, dalam perkongsian ini, mesti kita ada akad dulu sebelum kongsi. Sebab tu dalam saham, tak boleh kita Allah saja beri duit. Tapi kita kena tahu berapa persen lagu mana cara pembagian untung dan sebagainya. Supaya tak terjadi perbalahan kemudian hari. Jadi kena khabar kepada share partner kita. Kita niaga ni, saya kerja, gaji suku kan. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jadi katakan gaji kita kerja 1,000 sebulan. Daripada keuntungan wajib dibahagi 2. Kalau saham, kalau modal sama banyak. Contohlah, modal kita RM50,000. Modal dia RM50,000. Sama banyak tak? Sama banyak. Bila berniaga, kita pula buat kerja. Maka wajib bayar gaji kerja suku. Dan lebih tu hak untung bagi 2. Dan rugi bagi 2. Maknanya kalau bulan tu untung RM2,000, kita akan dapat RM1,000 lagi. Sebab kita ada saham 50% dalam syarikat tu. Dan kalau kita rugi RM1,000, kita akan hilang RM500 pada bulan itu. Faham lagi? Tiba-tiba, dia beri gaji saja je. Tak bayar pun daripada keuntungan. Maka kita berhak meminta keuntungan tersebut. Dan jika abang tidak membayarnya, menjadi hutang sampai mati. Itu je cerita dia. Soalan seterusnya.
Hari Jumaat, saya safar lewat, tinggal 2 khutbah dan serakaat Jumaat. Imam rakaat kedua dah. Adakah saya kena niat solat Jumaat atau Zuhur? Tolong jelaskan. Ini masalah biasa je. Ingat, sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya kita kena dapat serakaat. Maknanya siapa yang sampai sejid, imam sudah rokok rakaat yang pertama. Atau imam sudah berdiri naik rakaat yang kedua. Dia baru masuk sembahyang. Dia dapat berapa rakaat? Sesaja dia dapat Jumaat. Nampak? Man adraka rak'atan faqad adraka Jum'atan. Kaedah dia siapa dapat 1 rakaat, dia mendapat Jumaat. Maka lepas imam salam, kena tambah berapa lagi? Sesaja lagi. Sebab dia sudah mendapat Jumaat. Adapun jika itu imam sudah rokok rakaat kedua, dia pun takbir tak dah. Imam akad pada dulu. Sami Allahu liman hamidah. Atau ke depan lagi. Atau imam saya akidah. Maka dia tidak mendapat Jumaat. Tetapi mendapat sembahyang berjemaah. Nampak lagi? Jumaat tak dapat. Pak kaedah tadi kena dapat semuanya serakaat. Maka bila imam salam, dia kena tambah berapa? Tambah 4. Sebab dia tak dapat Jumaat. Bila sebab dapat Jumaat, jadi Zuhur ke jadi subuh? Jadi Zuhur kan jadi subuh. Soalan seterusnya. Saya minta di kedai makanan nasi goreng. Sampai di rumah saya buka mi goreng. Boleh tak saya makan? Kerana layan kedai sudah bertukar makanan saya. Baik. Dengar molek. Benda ini berasa berlaku. Suruh buku mi goreng, balik buka karang si goreng. Suruh kabon mi goreng, balik karang kuih tiaw. Banyak tak berlaku? Suruh buku nasi goreng kapung, siap dengan telur mata, buka karang telur mata saja. Mi goreng tak ada. Jadi gini. Apabila makanan itu belum dibayar oleh pelanggan lain, maka boleh kita makan kerana balik kepada uruf. Iaitu urufnya, apabila tuan kedai tersalah membungkus nasi goreng menjadi mi goreng dan kita makan mi goreng itu, adakah tuan kedai akan menutup bela? Tak. Ataupun sudah dibuku dah dan dibayar oleh orang lain, lalu kita pergi ambil cupik orang lain buat balik. Maka kita kena giata balik jika mudah. Jika tidak mudah, maka tengok ada adaknya, tuang dia marah dah. Kalau kita orang salah ambil nanti orang kita 3 buku, kita pergi cari tak tuang dia? Pergi start kereta tak pergi cari kampung mana-mana. Saya, nasi goreng saya orang ambil tadi. Ada awak pernah tak? Ada orang ambil seorang susu. Waktu rasa tenang naik kereta Mercedes. Warna biru gelap macam terror. Tak. Jadi hidup mana? Dia ambil nasi goreng saya. Tak begitu tak. Masa halal berhalal lah. Cuma kalau dekat dengan kita, pergi hantar balik. Supaya tuang dia mana tahu, mari ambil balik. Dan kita minta hak kita yang sebenar daripada tuang kita. Faham tak? Begitu saja cara dia. Kalau maknanya hak tak dibayar oleh pelanggan lagi, jadi hak pekedai lagi. Jadi halal-halal kita makan. Cuma kalau kita salah, bayar yang lebih, yang kurang daripada yang dimakan, kena dia ganti balik keluarga dia. Contoh, kita ada mi goreng buku, tapi salah dia ambil nasi goreng 30 buku. Jadi kita boleh makan sebuku saja hak salah. 29 buku lagi atur balik. Jangan ambil hak orang. Jangan main telepon gitu. Dapat duit 1,000 patut atur ke markah. Budak-budak ada 15 orang kata menjaga, atur 100 saja. 900 duduklah paket. Betul tak? Gemuk untuk semua. Musim ni musim gemuk. Hari ni musim orang nangis. Nama tak naik.
Saya kerja di snow wash. Kalau saya semayang lewat, dosa dah. Saya sering maksiat. Untuk kahwin bapak saya tak benar. Apa harus saya buat? Semayang lewat, tengok dulu. Jika masuk pada waktu tahari, dosa. Waktu tahari ni guana, kalau asar dekat nak garik lele-lele. Sengaja, haram. Tapi kalau asar pukul 4 suku, kita semayang pukul 5, tidak haram lagi. Tak? Sampai waktu matahari sudah tidak panas. Kita pukul 5.30, kita tubik, beri di muka. Kita tubik 6 suku, matahari ada lagi. Tapi tak beri dah muka. Itu sebut dalam hadis, sudah tidak ada kepanasan matahari, makruh waktu itu. Jadi dekat lele nak masuk garik, Allahu Akbar. Baru nak tak biasa. Sengaja, kepik-kepik dah. Haram. Kemudian pula, dia nak kahwin, mak tak beri. Lepas tu dia buat maksiat. Nak buat apa ni? Jawabnya, tengok sebab apa mak tak pergi kahwin. Kadang-kadang betul mak, kadang-kadang betul anak. Ni kena tengok dulu. Kalau betul mak, ikut apa mak nak. Tidak semestinya orang tua tu salah belaka dan tidak semestinya anak tu salah belaka. Soalan seterusnya. Orang laki-laki buang bulu dada dan bulu bawah perut. Jawabnya makruh. Jika nak ikut jadi macam orang perempuan, nampak licin, haram. Saya kerja di tepi kok futsal. Dia adakan perlawanan daerah. Masa nak basuh bersih futsal, saya jumpa seluar. Molek lagi. Saya ambil lah. Kawan saya kata seluar tu orang lain sponsor masa perlawanan. Bolehkah saya ambil seluar tu atau harus dikembalikan pada tuan? Tetapi saya tak tahu di mana tuan. Lain kali jangan ambil. Kalau seluar orang tinggal, biar tuan dia mari ambil. Masa tempat tu lah yang dia tinggal. Dua orang main futsal, lepas tu tinggal kat futsal, lepas tu kita pergi ambil. Faham tak? Yang kita boleh ambil ni, seluar orang main futsal, jumpa tepi sungai. Baru bukan tempat orang main futsal. Jumpa bola kat ni, kat stadium. Jangan ambil. Orang main bola situ. Faham tak? Jadi dah ambil dah, pulang balik ke futsal tu punya hal lah. Dia akan kabur gana-gana. Soalan seterusnya. Selepas bersama datang haid, bagaimana dengan mandi wajib? Jawabnya tidak wajib mandi lagi kerana telah bertindih 2 hadas. Dia bersama suaminya beradah dah. Hadas dah mandi, mari haid. Hadas pula. Maka dia boleh niat mengangkat hadas selagi belum berhenti kering daripada hadas. Maka bila kering darah haid, cukup dengan sekali mandi. Tak payah niat 2. Sahaja aku mandi daripada hadas haid dan hadas janabah. Tapi kalau niat itu kosong, memadu dengan sahaja aku mengangkat hadas yang besar, sok dah. Atau sengaja aku mandi yang wajib. Anak yang umur 12 tahun sudah sunat. Kalau nak pegang Quran, kena ambil wuduk ke tak? Dengar molek Nabi hanya benarkan kanak-kanak yang belum balik. Yang tak tahu benda. Nampak? Tapi yang sudah balik, tak boleh. Jadi kalau jenis budak-budak ingat lagi walaupun umur 12 tak, maka dimaaf bagi kanak-kanak untuk pegang Quran, buat pergi mengaji saja atau belajar. Tidak maaf untuk buat main, tak boleh. Kalau kata anak kita kan tak ada wuduk umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dia nak buat main Quran, tak boleh tu. Orang Nabi kata benar tak ada wuduk, nak buat belajar. Nak pergi mengaji. Jangan kata, pergi ambil wuduk dulu lah. Jangan pergi mengaji kalau dah ambil wuduk. Dia pun tak pergi mengaji. Anda, hati budi. Soalan seterusnya. Apakah hukum menanam gigi? Nanam gigi ni ada 2. Yang pertama harus, yang kedua sunnah. Yang mana harus? Iaitu kalau gigi kita patah, gigi kita rosak, gigi kita tercabut, kita bubuh gigi palsu. Jenis tanam. Dia akan masukkan gigi kita, jika akan skru buat lubang sikit di tulang rahang, dia pun bubuh gigi baru. Harus dengan syarat jangan gigi yang najis. Faham tak? Seperti gigi batu buat dengan seni. Hukumnya harus.
Pak mana sunat tanam gigi? Gigi kita dicabut. Sama ada jatuh, sengguk bersikap atau dicabut oleh doktor. Balik rumah, sunat tanam dalam tanah. Tanam kau. Bolehkah duit saya disalurkan ke markas bulan? Duit zakat saya. Sempena pilihan raya ini. Dengar molek. Dalam kau yang muktamad mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada sabilillah punya asnaf, melainkan yang berperang dengan tentera kafir. Melainkan dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ada kaum mengatakan boleh dimasukkan dalam asnaf sabilillah orang-orang yang berjuang membela agama yang bukan dalam peperangan, seperti membina pondok, mendirikan masjid, ataupun tujuan untuk berdakwah, atau tujuan belanja untuk mengajak manusia, untuk menegakkan Islam, atau belanja itu untuk mencegah kemungkaran, maka barulah boleh taklid pendapat tersebut. Itu pun jangan semua zakat, kerana wajib diberi kepada asnaf yang nas qat'i itu dulu. Seperti fakir dan miskin. Fakir miskin ni qat'i ni panggil. Tak ada khilaf, sebut jelas dalam Quran. Hak sabilillah ni hak jelas dalam Quran, ada khilaf. Jadi hak khilaf nak kepada perjuangan gini, ambil sebahagian saja daripada 3 bahagian. Contohnya, fakir miskin sebahagian, fakir sebahagian, miskin sebahagian, sabilillah sebahagian. Baru betul. Soalan seterusnya. Boleh tak kami orang puan tengok bola kat stadium? Sebab setengah orang lelaki ni marah bila kita mari ke stadium. Yang pertama, hendaklah pertunjukan itu bukan perkara maksiat. Baik, bola bukan perkara maksiat. Siapa-siapa pemain bola yang tidak menutup aurat, dia bersalah kepada Allah. Kemudian pula, hendaklah tidak bermukhalatah dengan mukhalatah yang bersangatan. Jadi kalau tidak disediakan akan tempat sebagai perempuan, sebagai laki-laki, hendaklah perempuan itu duduk suku daripada lelaki. Cuma sebaik-baiknya pada adab kita, nak elokkanlah daripada pertunjukan-pertunjukan seperti itu, nak dihadiri oleh orang perempuan walaupun tidak haram. Kalau nak juga, janganlah jenis sama. Soalan seterusnya. Saya dulu pekedai tahun 2009 pelanggan hutang di kedai saya. Sekarang dia tak mari bayar-bayar pun. Kalau dia mari bayar, dia perlu ikut harga semasa sekarang. Ada dalam 6,000 lebih hutang itu. Jawabnya dengan harga 6,000 itulah. Contohnya pada tahun 2008-2005 dia hutang 2,000. Maka nilai 2,000 itu dibayar dengan 2,000 sekarang. Bukan dengan tolak nilai 2,000 dulu. 2,000 sekarang itulah. Sama saja. Tetapi, jikalau dia berhutang itu barang. Contoh barangnya 1 beras. Tengok ni. Hutang barang, kilo beras. Pada masa itu RM1 sekilo. Tahun 2005. Sekarang RM3 sekilo. Maka wajib bayar dengan RM3. Sebab bayar dengan RM1 tidak dapat tukar dengan sekilo beras. Soalan seterusnya. Adakah dikira satu perjuangan kalau kita pergi ke markas, tak buat apa-apa, cuma pergi makan saja? Ni dari padah belaka ni. Jawabnya, ya, ini perjuangan nak makan. Satulah. Dengar molek, jihad ni bukan buat markas. Bukan buat di tangan. Bukan maknanya pergi kat jamah. Bukan masuk politik. Jihad bahasa Arab daripada perkataan jahdul. Makna bersungguh-sungguh. Jadi mujahidun, orang yang bersungguh-sungguh menegakkan agama. Jadi dalam yang
yang ramai-ramai ni yang bersungguh-sungguh saja dia dikira berjihad. Sebab arti jihad bersungguh-sungguh, bukan menyertai orang yang buat agama. Yang maksud attack tapi banyak jihad je, maka dia tidak berjihad. Jihad maknanya bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh buat markah pasang bendera ni, maka dia akan dapat title jihad. Dia bersungguh-sungguh berkempen untuk Islam, bersungguh-sungguh masuk calon gitu gini, menerangkan Islam. Tak habis kapun cacok negara pergi. Itu orang yang berjihad. Ada pun pergi dengar jamaah sekali, balik jihad. Belum dimasuk orang yang bersungguh-sungguh. Tak kira siapa-siapa pun. Bersungguh-sungguh di belajar agama. Tak, untuk balik disebarkan kepada orang, maka dia masuk dalam bab jihad. Bersungguh-sungguh mengajar, maka masuk dalam bab jihad. Jadi, dia sungguh buat apa pun, pasal tiga orang yang bersungguh. Bukan bermain-main atau sambil lewa. Bila sambil lewa atau sedikit-sedikit saja, masih mendapat pahala. Membantu orang yang berjihad namanya. Bukan berjihad. Dan kalau mari makan aja ada seku, licin bahang dia seku, dah ada panggil jihad seku. Orang yang kuat berjemaah, tetapi kalau ada orang ngajar dia tak mari, gua ni kira. Dak puas hati tak mau dia. Tadi malah orang makan sekut je markah dia. Jawabnya, itulah orang yang rugi. Dia hanya solat, tetapi tak suka nak dengar ilmu. Maka kalau dia pandai tak, makruh meninggalkan majlis ilmu tanpa uzur. Kalau dia tak pandai lagi, haram. Berdosalah dia. Walaupun dia solat jemaah 40 tahun, sama dengan takbir imam. Kerana meninggalkan para kuliah yang fardu ain jadi fasik dan berdosa. Baru-baru ini saya dengar ceramah gempur parti sebelah sana. Ustaz dah ambil calon pun kena hentam juga. Dia kata ustaz bukan pandai buat soalan sendiri. Jawab diri sendiri je. Nak panggil benda orang ini. Orang ini orang tu beruang. Tak tahulah kalau buat sendiri soalan. Jadi hak ada ni, hak kita jawab ni, hak baru ni. Ada tak hak kita jawab ke soalan biasa? Ada? Ada? Tak ada soalan lagi ni? Mana? Ni, jawab dah ni. Jadi hak kita jawab bila kita buat sendiri pula. Ada tak orang yang tanya kita jawab tak? Ada tak? Jadi pasti bila kita mari dan kaji cek dalam kotak kita ada soalan kau. Kita pun tak bawa. Kita ni kok haji beri ayah orang. Soalan ni saya buat ke ambil mana ni? Orang berijak habis bertambung-tambung. Satu ada baru pula ni, sambung pula. Jadi tengok sendirilah. Ini tak ada arah. Gitu lah jamah. Nak jamah nak ada. Jadi soalan orang tu. Yang soalan sendiri ni ada. Tapi soalan daripada soalan-soalan orang. Bila dia pegang, dia kata, tak tolong bawa soalan. Kita pun ambil, letaklah dengan manager dengan kita soalan-soalan yang belum lagi dijawab. Yang hantar menggunakan SMS ataupun email. Maka pilih, ring soalan tu. Kita pun bawa buat gig ke penganjur ni tak soalan. Kan soalan kita. Jadi tak payah layan. Jadi
sekali kita tanya lisan pula. Suruh tanya lisan, tak tanya. Lepas tu kita atas ketah senang, betul tak? Tak tanya lisan, buat masa kat soalan. Ada. Habis kuat dua kan, kita ada mendengung. Kita tujuan jawab soalan ni, supaya orang dapat menyelesaikan masalah. Kalau baca bab salat jemaah saja, dia ada masalah cerai dengan isteri dia. Dia boleh tanya. Tiba-tiba ni tak ada suruh dalam bab hak dia nak. Sila bangun. Gitu. Anytime, anyway, any place. Jawab tak wajib. Kalau aku tahu, aku jawab. Contohnya soalan pula, kalau soalan tu soalan perobok, kita tak jawab. Soalan pula biarlah soalan yang menasabah dan berkepentingan zaman. Saya ada seorang bini kan. Tak mula ramai orang ada bini. Hormonnya agak jauh dengan saya. Masalahnya rambut saya cepat berubah. Disuruh, bini saya pun suruh saya cat rambut saya. Warna hitam. Tambah warna merah. Boleh tak saya ikut kehendak isteri saya, cat hitam. Takut dosa je cat. Tapi sayang bini punya pasal, dia sangat muda lagi. Ni hak saya tulis ke ada tuang dia? Acik bangun tuang dia. Memang tak bangun ke tu. Jadi suami tua dah. Bini muda lagi. Suami berubah putih dah. Contoh katakan umur 70 dah. 65 dah. Bini muda lagi. Muda lebih kurang hamba ni lah. Muda lagi. Batuk tu. Jadi bini dia kata, "Cak abang rambut." Jadi abang laki dia pun nak hina warna merah. Ini ada sowak merah, ada kenang. Wak hitam. Dengar boleh. Apabila dia haruskan mewarnakan rambut bila berubah, jumhur ulama melarang warna hitam. Dengar boleh Jumhur ulama melarang warna hitam. Dua orang ulama saja membenarkan warna hitam. Dan dua orang ini pendapatnya dikatakan iaitu dhaif. Sebab Nabi ada melarang, sebut dengan jelas, larang warna hitam. Bagi pendapat jumhur, larangan itu haram. Bagi pendapat dua orang ulama ni, larangan itu makruh. Jadi hasilnya, tentang mewarnakan warna hitam, tidaklah ijma' haramnya. Orang yang nak taklid, silakan. Kalau kita mengajar hukmah, kau jumhur ulama dan yang muktamad. Faham lagi? Tapi kalau warna perang kehitaman pun okey dah. Ada nilai yang warna macam hitam, tapi sebenarnya warna pokok. Apa hukum bodybuilder besarkan badan dengan cocok steroid? Apa hukum wanita suntik vitamin C? Terima kasih, Big Box. Kita kan Big Box, masak Big Box. Hukum bodybuilder dengan molek masalah membesarkan badan. Yang pertama harus, jikalau untuk tujuan kesihatan. Faham tak? Yang kedua, badannya itu adalah terlalu kurus. Lalu dia berusaha untuk menggemukkannya. Harus. Kedua-dua kata harus dengan perkara yang tidak canggah dengan syarak. Antara yang canggah dengan syarak, iaitulah memudaratkan badan. Seperti bahan yang beracun. Bahan yang menyebabkan ketagihan. Atau memberi efek kepada penyakit barak dan seumpamanya, maka haram. Jadi siapa yang membesarkan badannya supaya dia digeruni oleh musuh, maka tidak haram. Siapa yang membesarkan badannya untuk tunjuk lagak dia hebat, hukumnya haram.
Kerana takabur itu dilarang syarak. Jadi Nabi membenarkan orang yang berubah, celup warna hitam belaka janggut dengan rambut ketika peperangan. Supaya tentera musuh rasa takut. Bila tentera Islam tua-tua belaka, janggut putih belaka, kepala putih, tentera musuh sepuluh. Oh, kepala putih belaka, boleh makan kau. Jadi Nabi benarkan dalam peperangan, cat hitam. Janggut apa hitam belaka. Orang tua Nabi, muka-muka belaka. Padahal dia kaya tak pernah ucap. Tapi dah pulang jauh, faham? Maka boleh membesarkan badan untuk menakutkan musuh dalam peperangan. Jadi kalau kita buat besar badan, katakan dengan opak yang diharuskan, patut dipakar pula baju ketak-ketak nak menunjuk korang. Duduk gini, mak. Saya kosong satu. Itu kan ada. Tawatuk dah lah. Semua naik ke tubuh badan. Jangan dapat diperdaya oleh syaitan. Nampak tak? Dah ambil kuih cukit dia ambil kuih. Nak boleh makan apa? Cukit budak-budak kan? Relax tu. Takut jadi dosa. Tak? Dia badan katang. Relax kan? Lagi sini. Katang tu relax. Jadi kalau dengan steroid, menurut pakar kesihatan steroid itu berbahaya. Makin masuk dalam yang dilarang oleh syarak. Jadi terbaiknya, buatlah dengan stamina saja untuk membesarkan otot dengan cara banyak bersenam. Jadi banyak bersenam, mengikut kaedah tertentu, dia boleh membentuk otot bodybuilder, tetapi tidak sehebat steroid. Lengan kita tetap katang juga sesuatu, tapi tak dilawan steroid. Akan besar lagi. Jadi memada dah dengan besar yang diharuskan syarak. Nampak? Wanita pula suntik vitamin C. Boleh. Jikalau untuk kesihatan ini tidak elok kerana kekurangan vitamin C. Lalu disuntik. Hukumnya harus. Kalau vitamin C bukan perkara yang najis. Tak. Untuk membentuk suatu perkara yang sudah ada dan nak dicantikkan lagi, takut masuk dalam yang dilarang. Muka comel dah, suntik lagi untuk comel lagi, tak boleh. Tapi gunakanlah suntikan vitamin C hanya untuk menambah vitamin yang kurang di dalam badan. Soalan seterusnya. Piyah basuh sekali dengan baju, seluar lain dalam mesin basuh. Baju seluar lain dalam mesin basuh. Tak apa dah. Tak ada masalah. Tak ada sebarang ulama kata tak boleh basuh piyah dengan seluar, tak boleh basuh piyah dengan baju. Cuma gini, kalau baju yang jenis dok kena najis, kita basuh mula-mula dulu. Kalau kita buat dua basuhan. Bila pakaian kita nak basuh, ada yang kena najis, kena kotor, dan ada yang bersih. Pakaian kita ni, jenis berubah gini, tak kena najis. Baju Melayu tak kena najis. Kain selendang atau kepala bau tak kena najis. Piyuh tak kena najis. Sokok tak kena najis. Kain kebang tak kena najis. Lepas tu underwear dengan keluar apa semua, lepas tu kiam. Buat bahagian bersih dulu. Besar tu masalah. Tu cara dia. Tapi kita pergi masuk pula dengan seluar, tengok. Kalau seluar dalam dia ada najis, maka piyuh dia sudah mutan najis. Wajib kena bidah selepas basuhan fisik. Soalan seterusnya. Duit menang saman ni halal atau tidak diguna. Tengok akan saman itu sendiri. Kalau saman itu dibenarkan syarak, halal. Kalau saman itu salah pada syarak, tidak halal. Umpamanya dia saman berdasarkan kemenangannya kerana dia mengikut perlembagaan. Yang kena saman tidak mengikut perlembagaan. Jadi contohnya yang dia saman orang ni, iaitulah disaman orang itu berniaga yang mengikut muamalat hukum fiqh, tetapi bercanggah dengan undang-undang perniagaan dalam negara. Maka dia menggunakan saman lalu menang. Maka kalaulah orang yang bermuamalat, gadai-menggadai atau hutang menyewa cara Islam, maka saman itu tidak halal pada syarak.
Tak mampu kahwin tapi nak kahwin. Jawabnya dengan molek. Kita 5 selalu senang. Orang yang hukum kahwin ni. Yang pertama sunat, kedua harus, ketiga makruh, keempat wajib, yang haram, kelima wajib. Bila sunat, kita ada kemampuan, zahir tubuh badan sehat, ada pendapatan boleh beri nafkah, dan hati ingin kahwin, sunat. Bila harus, ada pendapatan, sehat tubuh badan, tidak ada rasa nak kahwin, harus. Bila makruh, nak kahwin, tidak ada pendapatan, tidak ada sehat tubuh badan, ada penyakit, lemah dan sebagainya, nak kahwin, makruh. Bila haram, iaitu kalau kita kahwin, kita akan buat maksiat, kita akan buat kemungkaran kepada isteri kita. Maka haram kahwin. Bila wajib, apabila kita sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Dapat kerja itik, kerja kambing. Dok. Amak tengok lembu kecil tu betul tiga. Tengok lembu kecil. Tengok lembu kecil. Tu wajib kahwin tu. Pamel dia aja tengok lembu begok. Soalan seterusnya. Minggu lepas saya ada dengar tak khabar jika isteri lawan suami pertama pulaukan dia, kedua jauhi dia. Yang ketiga, kedua jauh sebab itu. Saya praktis dah tapi tak berhasil. Saya pergi kat dia juga tak tahan. Tadi nak guna macam mana lagi? Boleh tak? Boleh ni. Dia kata kita dengar kita khabar kalau kita terhaka yang pertama sekali pulau, yang kedua jangan tidur dengan dia. Ini salah. Kita dah ulang kata gitu. Yang pertama Allah kata fa'izuhunna. Nasihat. Bukan pulau nasihat. Khabar hukum, khabar neraka, khabar gini-gini. Tak jadi apa? Baru fahjuruhunna. Baru tak tidur dengan dia pulau. Yang ketiga baru fatribuhunna pukul. Tapi dia pula dah 3 malam dia tak tidur dengan bini dia. Masa bini dia teraka. Malam kepak dia kabak bilik masuk. Faham tak? Pasal tak faham. Jawabnya kalau begitu, tak jadi apa dah. Tuan isteri tak mau minta maaf. Tak mau minta maaf. Mampu mu situ dalam bilik. Aku tak tahu dah semua. Ngakak juga malah kadang. Jadi sampai bila dia nak jadi baik isteri. Dia ajar biar sungguh gitu. Jadi kelemahan orang laki-laki gitu lah. Lepas tu nasihatlah kepada kaum wanita, cepat-cepat minta maaf. Bila suami sudah fa'izuhunna, sudah memberi nasihat, derah-derahlah minta maaf. Sebab syaitan dekat perempuan, keliling atas depan belakang syaitan. Nabi kata, nampak? Al-mar'atu iza aqbalat ala surati syaitan. Wa iza adbarat ala surati syaitan sama qala. Perempuan dia mari tak kita atas rupa syaitan. Dia pusing tubik dapur atas rupa syaitan juga. Banyaknya syaitan. Ya ini bukan dia syaitan. Syaitan sangat ramai nak menggoda dia. Perempuan jenis tak mau minta maaf habis peseng. Ada jenis minta maaf tapi lambat. Ada yang jenis tak salah pun minta maaf juga. Itu jenis ada. Ada yang suruh minta maaf selalu. Ada yang jenis mu minta maaf, tak baik. Dia tak akan minta maaf sampai mati sekalipun. Dan awak buat ni gitu. Kalau kita sabar, tahan. Tak sabar, cerahkan dia. Faham tak? Kerana semakin banyak dosa dia. Siang dia. Soalan seterusnya. Kita serapkan dulu lah soalan baru ni. Masa si mati hidup, dia rajin baca Quran. Ada tak berita Quran ini akan tolong si mati daripada azab kubur. Jadi bukan laki itu, adakah dia boleh memukul si mati kerana Quran tolong dia? Jawabnya, yang datang Quran itu, iaitu pada mulutnya di dalam alam barzakh nanti. Orang yang banyak membaca Quran, maka mulutnya akan lancar menjadi benteng kepadanya dalam menjawab soalan-soalan itu saja.
yang tak ada sebut bila baca Quran, maka terhalang mari dan sebagainya. Tetap mari juga. Yang nak jelasnya di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Pada hari tidak ada syafaat, dia dapat syafaat. Iaitu ja'a yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong kepada tuang yang membaca. Jumhur ulama kata hari kiamat ini iaitu di padang mahsyar. Walau bagaimanapun ada juga ulama kata hari kiamat ini iaitu selepas dia mati. Kata ini ada betulnya juga. Jadi siapa yang banyak baca Quran bukan tak kena azab, tetapi dia ada amal yang baik. Dia ada mana kalau orang yang ada perisai dalam perang lebih selamat. Ada baju kali peluru. Soalan seterusnya. Apakah tanda solat seorang itu tidak diterima? Dia semakin jahat. Semakin solat, semakin jahat. Semakin solat, semakin menipu. Semakin solat, semakin faham sisi orang. Solat tak tinggal, habis tanda orangnya kecek. Letup. Itu tanda solatnya tidak diterima. Jaga-jaga jangan sampai gitu. Kalau kita solat dah, tetapi masih tak dapat meninggalkan semua kemungkaran, itu bukan tanda tidak diterima. Solat kita hidup tetapi tak ada kekuatan. Solat dah tapi malah berzikir berdoa, malah capur ke perkara yang akhirat, tanda tidak ada kekuatan. Bateri ada slow. Tak cek. Kena penuh balik pak. Cak dia. Dengan sedekah, dengan maniskan iman dengan amalan-amalan perjuangan dan sebagainya. Soalan seterusnya. Bila kita taubat wajib sebut dosa tak? Setengah ulama kata kena sebut dosa dulu. Dan kalau banyak sangat, tak apa sebut semua. Setengah ulama kata tak payah sebut. Tapi memadai, ya Allah, aku minta ampun daripada segala dosaku. Allah maghfirli zunubi. Ya Allah, ampunkan aku zunubi. Zunub itu segala dosa. Kalau zambi, dosa aku satu saja. Segalanya zunubi. Tengah ulama tak sunat ikut Nabi kata jami'ah. Buat mari dengan tauhid pula. Sekalian sekali dosa. Zunubi sekalian dah. Jami'ah. Semua sekali. Nampak? Jadi nak moleknya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku yang aku buat dalam aku sedar, dalam dosa, sengaja atau tidak sengaja. Nah, dalam keadaan dulu ataupun sekarang, maka minta ampun belaka. Doa tu Nabi ajar dah. Allah maghfirli dunubi ma akhartu wa ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, wa ma a'lantu wa ma asraftu. Aku buat dulu, aku buat kediam, aku buat keleng, aku buat dalam keadaan leka. Nah, minta ampun belaka dah. Apakah maksud taharah hukmiyah dan taharah ainiyah? Hukmiyah ni lawannya ainiyah. Air kucing ada stokor, tu panggil ainiyah. Atau air kucing anak kecil. Atas baju kita. Nampak berjeruk lengan baju. Nampak tu masuk air. Itu adalah najis, itu adalah ainiyah. Maka bila kita basuh macam biasa dengan air sampai bersih. Maka basuh tu dipanggil taharah ainiyah. Faham tak? Jadi kalau kering dah, kita nak pergi jabat, anak kita kecil pagi tadi. Pagi sekarang ujung lengan baju kering dah. Tak ada benda tiup dah, bau dah. Tetap najis. Tapi hukmiyah pada hukum saja. Maka kita ambil air, sekali lagi saja di atasnya sudah memadai. Dia panggil taharah itu hukmiyah. Tak payah dengan gonyok, tak payah terbasuhkan sekali saja. Soalan seterusnya, dapat pahala tak baca Quran dalam hati atau zikir? Dapat. Sebab zikir dan baca Quran itu boleh pada lidah, boleh pada hati. Salat seperti hajat, tahajud, taubat dan yang adakah doa kita apa juga? Ya. Surah Yasin disentuh tulisannya tanpa wuduk, adakah boleh? Tidak boleh. Tulisannya, petah dia tak boleh lagi. Yang boleh, kalau dalam surah ayat Quran itu duduk dalam kitab lain. Dalam kitab rekoh, dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir. Yang benda lain banyak pada ayat Quran. Maka boleh kita bawa dan pegang tetapi pada ayat Quran tak boleh sentuh juga. Soalan seterusnya.
saya pergi kuliah tapi mak saya tak bagi. Pasal dia kata saya tak suk tu Ustaz. Saya tak kesok. Oh, asal dapat ilmu. Tolong jelaskan. Tak suk tu, sayang ke ulama tu tak suk tu. Saya masuk lagi, saya untuk elok daripada kena halang, saya tipu mak saya. Pergi ke rumah kawan dengan molek. Jikalau kita ni tidak diajar ilmu yang fardu ain oleh bapak kita ataupun jaga kita, maka kita boleh keluar rumah walaupun dihalang. Kerana mencari ilmu yang wajib itu wajib. Faham? Jadi yang menghadang itu berdosa. Cuma kalau ibu bapak kita buzuk, mana pandai-pandai kita bahagikan masa belajar dan masih nak rawat dia. Kita sayang ketuk guru, ustaz kita apa semua itu bukan ta'asub. Ta'asub ni maknanya ustaz kita fatwa gini. Boleh minum marah, tetapi niat nak buat baikan. Betul juga, maka kita panggil ta'asub. Kita fatwa barang salah, betul juga, molek juga, pertahan juga, itu baru ta'asub. Suka pada guru bukan ta'asub. Atau kita fatwa nak zina boleh, tapi masa nak zina tu niat nampak muka saya macam tu. Atau guru kata, tak tersiap. Tu. Ta'asub namanya. Faham? Tak boleh. Itu baru ta'asub. Suka pada guru bukan. Bukan ta'asub. Soalan seterusnya, 3 ni. Solat jenazah diuraikan macam mana? Senang je. Ada 4 kali takbir. Takbir Allahu Akbar. Aku semayang atas jenazah ini 4 takbir. Baca Fatihah. Habis Fatihah. Allahu Akbar. Selawat Nabi. Habis pula. Allahu Akbar. Doa mayat. Allah ma'fillah. Sekurang-kurangnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya. Padang dah. Macam mana nak? Air mutlak dengan mustakmal. Air mutlak ni air yang turun daripada langit. Tak campur, tak berubah. Sama ada air hujan, air parit, air telaga, air tasik, air kolok, air kolam, air bukit, air mata air terjun, air waterfall, air lagi, air salji. Walaupun duduk di dalam gelas air mutlak. Lain pada itu bukan air mutlak. Ada lagi air yang tidak mutlak tetapi suci dan air najis. Air najis fahamlah air kucing dan sebagainya. Air yang suci tapi tidak mutlak, iaitu zahir, ghairu mutahhir. Air sirat, air seberat, air kopi. Jadi air mutlak saja boleh buat basuh berak, basuh kecing, mengangkat hadas, mandi junub dan berwudu. Walaupun duduk dalam gelas. Segelas ni dia boleh rasa mandi junub. Sok tak? Sok, kalau segelas ni dia boleh rasa. Sebab dia cek, sonik orang kena. Faham tak? Tak ada. Contoh. Jadi kalau air yang bukan air mutlak, nak buat mengangkat hadas tak boleh. Dia mandi banyak. Dia mandi dengan air kopi O. Tak sah. Dia basuh kecil dengan bubuk pengak hitam. Tak sah juga. Basuh berak dengan cendol. Tak sah. Walaupun suci. Air mustakmal ni, kita nak mandi junub, kita masuk dalam besen. Kita buka paip ke atas. Air masuk, kita pun niat mengangkat hadas so. Habis mandi, tutup paip hujan, tubik pada besen air yang bekas kita mandi tu. Mustakmalun. Mustakmal ni bahasa Arab Melayu yang sudah digunakan. Faham lagi? Soalan seterusnya yang terakhir. Saya pernah berkenalan dengan seorang perempuan. Hubungan kami sekerat jalan kerana dihalang oleh ibunya. Ibunya memaksa anaknya bertunang dengan seorang laki-laki yang smart rupanya. Dan saya sekarang mengenali seorang ustazah dan akan bertunang tidak lama lagi. Masa sekarang perempuan yang mula-mula saya kenal dulu mahu memutuskan pertunangan dengan tunangan dan memaksa saya menerima kembali. Saya dah ada kekasih baru. Apakah saya perlukan? Saya buntu dah, Ustaz. Tolong jawab biar terang. Ada sedikit ni. Boleh tak salat taubat lepas salat subuh asar? Jawabnya boleh jikalau sebabnya itu adalah terdahulu atau kemudian. Mengikut pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, jika sebabnya terdahulu
boleh. Contoh, habis mayang asar, keluar masjid. Balik sampai rumah, batal wudu. Ambil wudu. Lepas ambil wudu, sunat solat, sunat wudu. Faham tak? Sebab ambil wudu. Maka wudu dulu ke solat dulu. Sebab apa solat? Sebab tadi ambil wudu. Sebab terdahulu. Kalau sebab terkemudian, maka boleh. Lepas pada taubat, boleh solat sunat taubat. Walaupun lepas solat subuh. Rumah ustaz di mana sebenarnya? Saya telah kaji. Ustaz mari kuliah timing sama-sama setiap masjid. Lagu mana dibuat? Soalan anak muda. Rumah saya di Terengganu lah. Adik-adik pandai-pandai miskin. Jadi soalannya, dia ni berkenalan dengan seorang perempuan, seronok lah, comel lah, gitu gini. Mak dia tak kenal dia tunang dengan orang lain. Dia pun kenal pula ustazah pula tu. Baguslah, alhamdulillah. Tiba-tiba hak tu putus tunang, nak ke dia semula. Jadi nak buat buat ni. Hak tu mu fikir sendiri ya. Kita tak tahu masalah. Mana yang lebih baik. Kalau nak fikir ke comel, Nabi kata dah, comel itu boleh hilang. Nabi kata, fasfat bisa titing. Ambil yang pandai agama. Betul tak? Daripada tiada, maka kamu akan rasa lebih selesa, lebih senang. Dah kesian dah, puang comel, dulu putus tunang dah. Tu wikaku. Baik, soalan Misal. 3 soalan lewat tadi. Lagi kata wak tinggi pula. Soalan Misal. Lihat. Baca sekali je. Tu dia tanya, tengok mulut gerak. Dah kata, dia buat bibir gerak, dia cakap gigi pula. Tak boleh gigi, betul. Tu dia tanya tu. Kalau rokok dengan sujud, dia baca tasbih sekali, boleh tak? Jawabnya boleh. Dan tak baca tasbih pun boleh. Cuma ulama buat tasbih. Kalau kita mengejar imam yang kita sudah ketinggalan, maka bacalah sekurangnya sekali. Kalau kita menjadi imam, jangan lebih pada 3 kali. Kalau makmum yang dapat bersama imam, maka 3 kali itu juga sempurna. Makmum yang mengejar imam, sekali saja. Sekali saja. Umpama dia tertinggal dah, dia baru rokok ke imam, nak naik tayak. Rakaat lain dah. Maka membaca dengan sekali. Saja-saja, tak ada masalah, saja nak baca sekali. Makruh, kata ulama. Kerana mukhalifus sunnah, kerana menyalahi sunnah Nabi. Nabi baca 3 kali. Tak ada uzur, dia baca sekali juga. Sama dengan orang yang sengaja ambil wuduk, basuh muka sekali. Basuh tangan sekali. Orang yang terkepit dah masa, maka ampak sekali. Kerana masa sudah sempit. Tak masa luar, sengaja ambil sekali je. Kerana malah nak ambil 3 kali. Makruh. Kerana Nabi tawada'at salasa, ambil wuduk 3 kali. Depan ni pula soalan. Tu lah. Sebab tu suruh tulis. Tanya tak tanya. Tengok apa tengokmu. Tak. Ada soalan? Tengok mulut juga. Biasa guna politik ke apa? Kasih sayang. Gini. Molek kat soalan. Dia kata apa hukum ibu bapa yang membezakan anak-anak pada kasih sayang? Benar molek. Masalah kasih sayang ni, dia bukan benda zahiriah. Dia benda hati. Hati inilah tempat segala-galanya. Pasal hati ni hebat. Yang tentera-tentera iblis yang menyerang hati pun hebat. Hati inilah tempat suka. Tempat marah. Betul tak? Tempat rindu. Tempat cinta. Tempat ci. Tempat gerak. Tempat rasa lugar. Semua dia berlaku.
maka jenis kasih sayang ni adalah kerja hati. Yang tangan, kaki apa semua, tak boleh nak masuk campur. Maka barang siapa yang ada lebih dari seorang anak, dia lebih sayangkan hatinya kepada salah seorang, tidak haram. Tetapi wajiblah jangan diikutkan sayang pada seorang itu pada perkara yang zahir, seperti memberi nafkah. Oleh kerana sayang ke hak busu saja, maka beri duit ke hak busu saja perpesa. Tak boleh. Yang kedua, mu sayang sangat kepada seorang yang busu, hak dua orang lagi muda sayang sangat, jangan sampai dia dua orang ini terasa hati. Mana jangan nampak sangat. Adapun kita sayang hak mana-mana, tidak haram. Orang dua atau lebih, orang ada anak seorang atau lebih, tidak haram. Tak kata anak kita, baju kita ada, kita sayang. Kita ada banyak baju. Jawab, banyak tak baju? Ada tak hak itu kita sayang pada hak lain? Ada? Dah tak? Tak, tu kerja hati. Tak? Tu tak salah. Jadi sayang kepada seseorang atau lebih sayang, tak apa. Tapi jangan terjemahkan kelebihan itu pada perbuatan. Kalau orang kahwin isteri tua, isteri muda. Dia ada dua isteri. Isteri muda, comel lah. Umur 18 tahun, putih seleput leher jinjang. Mata sabung, lesung pipik. Tumik macam buah strawberry Canary Island. Tak? Isteri tua, tak tua mana? Umur 50. Nampak? Temuk dalam 200 kilo. Tekak tak ada. Dua lagu duduk atas dada. Faham tak? Hitam tak hitam mana macam wang wanggit. Faham tak? Bila kahwin orang muda ni, rasa lebih kat mana? Sayang. Mana dia orang yang sempurna akal. Faham tak? Tu fitrah orang panggil. Sayang pada orang muda. Tetapi jangan terjemahkan sayang itu pada nafkah. Orang muda saja dia balik, haram. Jadi hati suka pada orang muda, tak salah. Sebab tu Nabi kata, ya Allah, jangan kau ambil balas tentang aku lebih sayang pada salah seorang seribu kerana tak mampu nak sayang belaka sama berang. Yang boleh kita buat, hak zahir. Anak kalau sekatu ya belaka. Hak sayang pun sekatu, hak benci pun sekatu. Tak apa gitu. Tapi sayang anak hak baik ni kita, suka tolong kita, tak salah gitu. Soalan terakhir. Tak faham, tak boleh balik. Sama. Kalau tak bayar macam mana? Tak bayar kita ke tak bayar saman? Tak bayar saman. Baik. Dia gini, saman ini tidak ada undang-undangnya sebut dengan sharah di dalam mana-mana hadis. Tetapi Nabi kata apabila tidak ada disebut di dalam mana-mana Quran atau hadis, kamu lebih tahu dengan urusan kamu sendiri. Hadis ini umum, menyebabkan sebahagian ulama fiqh membenarkan pihak berkuasa mengadakan denda. Tetapi denda itu bersyarat. Nampak? Denda ni tak ada sebut dalam bab hukum fiqh, denda haji, denda imam buat dalam bulan puasa, itu denda-denda yang disebut dalam Quran. Tapi kalau kita ni kau parking kata rawa sampai orang ceng jalan menyusahkan orang, maka tidak salah pihak berkuasa mengenakan hukuman. Kerana untuk maslahat orang ramai. Ada sebut dalam kitab Ahkamul Sultaniyah. Boleh. Tetapi jangan sampai benda itu zalim atau melampau batas. Bila melampau batas, maka tidak wajib kita membayar sama. Tetapi jika tidak melampau batas, kesalahan kita memang memudaratkan orang ramai, maka wajib membayar sama. Yang jadi masalahnya, yang salah dalam kes ni, tak mesti pihak bandara dan tak mesti pihak pengguna. Tidak dipukul locong. Kadang-kadang pengguna salah. Kadang-kadang bandara salah. Yang salah pula bandara bukan pekerja-pekerja dia. Yang membuat dasar dan hukuman-hukuman dia. Pekerja itu, kita jangan marah. Contoh, orang yang salah. Dia letak mengata boleh. Tetapi tak boleh parking situ. Tapi bila dia parking,